Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan sayu. Itulah dia lagu Bintang yang teman nak cakap kali ni ialah bintang lawak kita ni Abun, yang dulu sangat sinonim dengan partnernya Mr. Oz, arwah Mr. Oz ya. Mari kita tengok sikit sedutan demo ni. Su. Ya. Agak-agak kalau baby ni keluar, kau apa muka siapa, Su? Kalau perempuan mestilah muka Sutina. Orangnya comel, lowet lagi. Potong spring. Kalau laki, Su? Kalau lelaki, no idea, belum terfikir lagi. Su, jangan kurang, Su. Kalau laki, kau apa siapa, Su? Tak terfikir, no idea. Kau macam muka abang lah, Su. Kalau muka abang, biar budak tu tak keluar. Tua dalam perut kan sanggup. Begitulah ya, mereka ni merupakan bintang lawak kita, pelawak tanah air yang pernah menghiburkan kita. Jadi bila kita fikirkan balik ya, dulu demo ini menghiburkan kita, membuatkan kita ni ketawa ya, terbahak-bahak dengar lawak demo ni. Tapi sekarang ni ya, keadaan Abun ni dah sakit dah. Baru je buat angiogram, ada sedikit masalah jantung, dan arwah Mr. Oz pun dah lama meninggalkan kita. Tak tahulah ada kehidup pelapis pelawak-pelawak ni yang akan menghiburkan kita ya. Tengoklah keadaan Abun sekarang ni ha. Begitulah aturan dunia ni kamu. Dulu demo menghiburkan kita, tetapi sekarang ni bila yang sakit tu siapa pula lah nak menghiburkan dia. Sebab itulah kita ni kalau dengar orang sakit, eloklah kita pergi ziarah ya. Sebenarnya sakit ini menginsafkan kita lah. Kadang-kadang kita sedap je muat orang, mengata orang, tapi kita tak sedar satu hari esok kita akan diuji oleh Tuhan. Masa tu baru kita tahu yang kita ni tak ada apa-apa pun. Tenaga yang kita ada tu janganlah kita gunakan nak bergaduh dengan orang, nak mengacau hidup orang. Sepatutnya kita gunakan untuk membuat persiapan diri kita untuk menghadap Tuhan Rabbul Jalil. Jadi kita doakanlah kepada yang sakit akan diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa itu adalah merupakan ujian hidup, penghapus dosa-dosa kita. Bila kita sakit, sebenarnya dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala.